Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din وعلمنا تأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا ورزقا واسعا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih pengurus majlis hilang. Jadi alhamdulillah ustaz-ustazah yang hormati guru besar barisan GPS, senior-senior, otai-otai, para asatizah, ulama-ulama, tuan-tuan guru kan dan sebagainya. Awal-awal yang anak nak kata wallahi lastu khairum minkum wa antum a'lamu minni fil amal, fil adab, fil akhlaq wa fi kulli syai' wa fi kulli hal. Kan ana ni tak ada kelebihan apa-apa. Ramai lagi indanal ulama mislu Ustaz Zainuddin, Ustaz Saleh dan sebagainya kan. Jadi banyak lagi lah yang lebih mengetahui. Jadi hari ini pesanan ini lebih kepada pesanan untuk Ana sendirilah. Untuk kita sebagai manusia dan umumnya untuk semua, khususnya untuk Ana. Kan? Iaitu berkaitan dengan solat dan kehidupan. Ada dua slot tadi yang diterangkan oleh Ustaz Zahir. Yang slot yang pertama ni Ana akan terang berkaitan dengan solat dengan kehidupan, apa kaitan solat dan kehidupan dan sebagainya. Kemudian masuk dalam hukum hakam berkaitan dengan solat. Jadi dalam semalam baru Ana sempat tengok tengok soalan tu, senarai soalan tu banyak juga kan. Jadi pagi ni semasa kuliah Ana biasa kuliah sebab Ana biasa kuliah kan. Semalam pun kuliah. Jadi kalau tersasul banyak cakap tu minta maaf lah. Semalam yang habis program tu terus bergegas ke Senai untuk bertugas jadi imam. Balik itu rehat sekejap, pukul 4 lebih dah start untuk study kuliah dekat Sungai Danga. Jauh, pukul 5 lebih sikit dah kena gerak dah. Dah sejam lebih kat sana. Balik tu kena jam pula. Sejam lebih pula nak balik. 10 lebih sampai. Check slide ni. Bila check slide buat sikit apa-apa. Nak buat sekejap. Lalas pukul 2 baru tidur. Dah pukul 2 pukul tidur. Pukul 4 kena hantar anak pula pergi lawatan. Jadi tidurnya 2 jam je. Kalau tersasul banyak tu minta maaf lah ya. Jadi insya-Allah sebelum tu Ana ni lah. Ini Ana punya TikTok ni offer sikit. Bukan offer promosi. Ana selalu buat live dalam TikTok ni. Kuliah Ana setiap hari. Hampir setiap hari Ana buat kuliah. Dan hampir setiap hari juga Ana akan buat live. Kalau ada bateri insya-Allah. Tapi memang setiap hari lah. Ni antara kuliah yang Ana ni tohara, ibadah, faraid, hibah, wasiat, perhiasan, pemakaian, makanan, minuman, muamalat, fatwa ni semua Ana buat kuliah. Jadi kalau ada soalan-soalan yang berkaitan dengan ni bolehlah. Jadi link tu teruskan. Jadi sepanjang kita punya majlis ilmu ni boleh isi link. Kalau ada soalan nak tanya secara spontan, okey juga, tak ada masalah. Tapi kalau segan ke apa ke dan sebagainya, boleh tanya dalam link yang ada dalam pendidik tu. Jadi masukkan soalan. Last kali nanti kita akan papar soalan tu. Jadi kita akan jawab insya-Allah lah. Satu persatu. Tak boleh jawab, kita pas kat Ustaz Zainuddin. Kan? InsyaAllah. Jadi inilah, ini tempat-tempat masjid, BBU dan sebagainya lah tempat yang Ana ni. Kemudian perbincangan kita hari ini lebih kepada solat dan kehidupan, hukum hakam berkaitan dengan solat. Dan last sekali sesi soal jawab fit solat. Ana lebih kurang dalam 40 minit lah kita akan buat sesi soal jawab. Sebab soalan yang ditanya itu pun semalam baru tengok banyak kan. Jadi alhamdulillah ada beberapa yang dah masuk dalam Ana punya slide. Ada beberapa yang Ana terpaksa guna slide daurah majlis ilmu semih lah tu. Kan? Jadi cumanya slide Ana ni 90% Ana boleh kata fully Arab. Kan? Dalam bahasa Arab. Jadi dia memang full bahasa Arab. Hanya 10% je bahasa Melayu. Jadi kalau boleh kita ambil note dia tu, poin-poin dia tu, insya-Allah boleh insya-Allah. Cuma Ana akan terang dalam bahasa Jawa lah. Dalam bahasa Melayu insya-Allah. Ana Jawa tapi tak pandai cakap Jawa lah. Jadi okay, kita masuk sikit, kita tengok video lah dulu sebelum kita ni pagi-pagi ni. Kalau dalam mengajar tu namanya induksi. Kita tengoklah sikit induksinya.
Ada bunyi tak ni? InsyaAllah, bismillah. Rak-rak ada bunyi lah Pendek je videonya. Ana buat video ni, inilah slide yang paling banyak anda tengok. Banyak-banyak slide yang anda tengok, slide ni lah paling banyak anda tengok. Ana sendiri bercakap lah, kalau lah kita dibangkitkan dekat akhirat nanti kan, di hadapan orang bersebelahan dengan ni, kita ni banyak culas dalam bab solat kita kan. Culas sana, culas sini. Tapi yang orang banyak kekurangan dari segi fizikalnya, masih lagi tetap menjaga dalam bab solatnya, bersungguh dalam bab solatnya. Malu kita kalau dekat akhirat dibangkitkan dalam bersebelahan dengan mereka, disoal jawab, kenapa tak solat? Kenapa tinggal solat? Tak ada masa lah, sibuk dan sebagainya. Masalah yang kita hadapi tak sebesar sebagaimana masalah yang dihadapi oleh golongan-golongan yang seperti dalam video ni kan. Jadi kalau alasan yang kita beli, kita berdiri dan sebagainya itu, mudah-mudahan kita tergolong juga dalam golongan-golongan orang yang qanitin, khasyiin dalam bab solat dan sebagainya. Kan, dalam sebelah gambar ni pun kita tengok kan, dari segi solat kita, oh milah abang cinta padamu kan. Tengah solat terfikir bab makanan, ada yang terfikir fokusnya solat, ada yang apa istilah was-was. Tak masuk. Tak masuk. Bila imam rukuk, Allah Akbar, terus masuk Allah Akbar. Kan? Jadi sebab ilmu tak ada dalam bab tu menyebabkan kita ni jadi susah nak berniat dan sebagainya. Yang ni air nyamuk ni Kang, aku fire Kang, tak pasal-pasal je arwah. Kan? Dan gigit nyamuk, usah je nyamuk tu kat mana kan. Jadi kualiti solat orang tu berbeza-beza. Ada solatnya fokus. Bagaimana nak sampai tahap solat fokus ni? Mudah, sangat mudah. Mudah untuk bercakap, susah nak buat. Kan? Nanti kita akan masuk dia punya tu perbincangan sedikit insya-Allah. Ana nak minta duduk sikit lah. Sekejap lagi Ana berdiri Bagi Ana banyak kuliah kat mana-mana, paling ramai pun kuliah. Kalau Ana tu dalam 1000 lebih jemaah dia. Kalau BBU tu, masjid BBU jemaah dia masya-Allah. Awal-awal kuliah tu bergegar-gegar. Yang kat depan ni bukan orang biasa, doktor, pensyarah-pensyarah, kan? Pengajian Islam. Dan pengurusi masjid dia tu ketua jabatan agama. Pengarah, ketua pengarah. Tersasul kita salah cakap sikit, tak pasal-pasal kelokap ni. Kan? Jadi tapi bergegar lagi bercakap depan ustaz dengan ustazah ni. Kan? Semua yang buat belaka kan. Lagi bergegar dia bercakap dengan depan orang ramai ni. Jadi anak suka bawa berkaitan dengan sejarah pensyariatan solat, ataupun dalam bahasa Arab disebut tarikh tasyri' ni. Sebab kalau kita melihat sejarah pensyariatan solat ni sangat dekat dengan kehidupan manusia. Ada kaitan. Kita tengok sirah Nabi SAW. Mana yakin ramai di hadapan ana ni semua dah terang mengajar guru sirah, pernah mengajar sirah, pernah belajar sirah, dalam salibah usrah pun ada diterangkan berkaitan dengan sirah Nabi dan sebagainya. Tetapi ada satu sudut yang mungkin kita jarang kita sentuh, berkaitan dengan solat dan kehidupan Nabi SAW. Jadi awal-awal Islam sekali, solat ini namanya majlis ilmu kan. Jadi slide ana ni, perbincangan ana ni lebih kepada ilmiah sikit lah kan, lebih kepada fokus kepada berkaitan dengan ilmiah lah. Jadi mudah-mudahan ada Allah Subhanahu Taala berkati. Jadi awal-awal Islam ni ada 3 ibadat yang dia lakukan oleh umat terdahulu, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pertama korban, yang kedua puasa, dan yang ketiga solat. Ada 3 ibadat. Ibadat lain semua dimansuhkan, dihilangkan. 3 ibadat ni.
Jadi awal-awal Islam, kalau kita belajar, masuk bulan Rejab, bulan Syakban, adanya ceramah berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Jadi kewajipan solat tu berlaku masa bila? Isra' Mi'raj. Tahun ke berapa? 10 kerasulan Nabi. Ataupun sebahagian riwayat 18 bulan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi tahun ke-10, kan tahun ke-10. Awal-awal Nabi buat apa? Adakah Nabi solat? Adakah Nabi tak solat? Adakah Nabi dan sebagainya? Tak ada perintah solat lagi. Tetapi kita tengok macam mana rintangan dugaan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW melakukan solat sebagai penguat kepada Nabi. Kalau kita tengok hadis apa firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub." Fasbir. Nampak perkataan fasbir, sabar. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Quran ni, bab solat ni mesti ada kaitan dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri salat. Tengok, senang ni nak sambung ni. Kan? Antara ayat lain, ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis-sabri was-salat. Kan? Kenapa ada sabar? Kenapa fasbir? Sabar juga. Wa'mur ahlaka wastabir 'alaiha. Suruh keluarga kamu solat, wastabir, dan bersabar dengan solat. Kenapa mesti bersabar dengan solat? Jadi kalau kita tengok sirah Nabi SAW ni, Nabi ni ringkaslah, anda ringkaskan kisahnya panjang. Nabi SAW masa awal-awal Islam, Nabi melakukan solat fasbir 'ala ma yaqulun. Wahai Muhammad, sabar, tenang, cool dengan apa yang kau sampaikan. Kita dah baca sirah Nabi SAW, bagaimana Nabi ketika Nabi awal-awal diangkat, disanjung tinggi, digelar sebagai Al-Amin. Tak pernah lagi orang Arab digelar sebagai Al-Amin. Tak ada. Kerana orang Arab punya perangai ni memang iblis pun takut. Kalau yang pernah belajar dekat luar Malaysia ni, kat Mesir ke, dekat Jordan ke dan sebagainya, kat Malaysia kita jalan malam takut hantu. Kalau kat sana kita jalan takut orang Arab tu. Sebab perangai dia lebih teruk daripada hantu. Kan? Jadi itulah antaranya orang Arab punya perangai ni, bagaimana bila Nabi SAW digelar Al-Amin, diangkat, sampailah Nabi dekat Bukit Sofa tu. Kan? Nabi kata, kalau aku kata ada musuh kat belakang, percaya tak? Percaya. Kalau aku kata aku adalah pembawa risalah benar, tauhid yang esa, yang tiada Tuhan selain Allah, percaya tak? Apa yang dikatakan Abu Lahab? Celakalah engkau, wahai Muhammad, kerana kau kumpulkan kami sebab benda tu. Kan? Sehingga kan adanya surah Al-Masad, tabbas yada Abi Lahabiu wa tab. Sehingga Allah celakakan jari Abu Lahab tu, yad, kan? Tabbas yada, tangan tu, jari Abu Lahab kerana menunjuk Nabi. Sedangkan Abu Lahab lah orang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi. Dia merdekakan hambanya. Dia sembelih dia punya binatang korban. Gembira. Tapi sebab tu dia tentang. Jadi bermula daripada itu, bermulalah episod. Bermulalah scene. Nabi SAW dikutuk, dihina, dicaci, dipukul dan sebagainya. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, kan, diangkat, diturunkan perintah solat ni adalah tahun kesedihan Nabi. Nampak? Satu, sabar. Diwajibkan solat pun waktu Nabi tengah sedih. Jadi solat ni begitu rapat dengan kehidupan manusia. Kan? Susah senang kita solat. Jadi bila Nabi SAW sampai satu tahap, Abu Talib, pakcik Nabi, yang mana Abu Talib ni sebagai tulang belakang. Orang tak berani sentuh. Anak Perdana Menteri, siapa nak sentuh? Kadang-kadang kat Malaysia ni boleh jadi juga. Disabit, lepas tu boleh lepas pula. Kan? Jadi kabel kuat lah orang kata. Jadi tak ada berani, orang tak berani nak sentuh Nabi, nak kacau Nabi sebab Abu Talib masih hidup. Kan? Jadi hanya boleh Abu Talib pesan ke anak buah kau tu, sudahlah, jangan sampaikan. Kan? Bila Abu Talib wafat, meninggal dunia, Nabi terlalu sedih. Yang besarkan Nabi, yang menjaga Nabi dan sebagainya, Abu Talib. Begitu rapat dengan Nabi. Nabi sangat sedih. Selang beberapa bulan, orang yang paling rapat sekali dengan Nabi iaitu Siti Khadijah pula meninggal dunia. Dua orang ni adalah tulang belakang Nabi.
Sampai Nabi betul-betul down habis. Digelarkan, disebutkan sebagai Amul Huzni, tahun bersedih bagi Nabi. Kan, kalau kita orang tulang belakang, tak ada orang dah, kita alhamdulillah lah. Mungkin keluarga kita masih ada. Kalau meninggal seorang, ada seorang. Nabi meninggal orang, tak ada orang langsung. Tak ada penyokong Nabi. Kenapa lagi lah Siti Khadijah ni orang yang pertama sekali, berbilion manusia di dunia ni, orang yang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah. Orang yang paling percaya dengan Nabi SAW, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi nak katanya dugaan Nabi makin kuat. Sehinggalah Abu Jahal berani ketika Nabi SAW melakukan solat, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu. Siapa? Apa yang bertasbih? Maknanya solatlah. Qoblal tulu'i syams, sebelum terbit matahari. Terbit matahari maknanya solat subuh. Wa qoblal ghurub, sebelum terbenam solat asar. Dua solat ni je Nabi buat awal-awal Islam. Solat belum wajib lagi, Isra' belum lagi, Mi'raj belum lagi. Jadi Nabi buat dengan ni untuk penguat Nabi ketika itu. Sampai satu ketika bila Nabi berdakwah ni, kita tahu dihina, diejek, dicaci, dipukul. Sampai setahap Nabi SAW sujud di Kaabah, depan Kaabah solat. Masa tu ada Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal offer, siapa yang boleh letak najis unta yang baru jatuh ni disebutkan dalam Sahih Muslim, kalau ada siapa berani letak belakang Nabi, dia bagi harta. Seorang pemuda namanya Ukhbah, dia kata dia tunggu sampai Nabi sujud. Kemudian dia ambil najis unta tu, ditampalnya di belakang Nabi, diletak belakang Nabi, Nabi teruskan sujud. Siapa yang datang alihkan benda tu? Fatimah Az-Zahra. Masa tu kecil lagi. Dia nampak ayah dia tu, dia pergi dia ambil. Dia apa? Dia jatuhkan. Kemudian dia marah dengan pemuda Arab, dan Nabi doa, ya Allah, hancurkanlah golongan-golongan Quraisy yang ada di depan dia. Masa tu Abu Jahal, Uqbah, Utsbah, Suaibah dan sebagainya. Semua ni masa perang Badar, semua ini mati. Satu-satu. Abu Jahal mati kat sini, betul-betul mati kat sana. Uqbah mati kat sana, mati kat sana. Utsbah kat sini, betul kat sini. Sebab pada malam tu kita tengok, esok perang Badar, solat Nabi mohon pertolongan tu juga dalam keadaan solat juga. Nabi berdoa, bersolat tu daripada waktu Isyak sampai waktu subuh. Solat juga. Esok nak berperang ni. Kan sepatutnya nak berperang, makan, minum, tidur, cukup rehat lah. Macam tu lah. Kan? Sebab nak berperang. Zaman dulu punya perang bukan zaman sekarang. Zaman sekarang tekan je button, peluru pergi. Zaman dulu berat pedang-pedang para sahabat tu cecah sampai 10 kilo beratnya. 20 kilo besi dia tu. Baju besi cecah sampai 15 kilo. Baju besi yang tak boleh tembus. Pergi Icon Safe tu, pakai IC tu, tape, ambil beras 10 kilo, cuba buat macam ni. Kenapa kat Icon Safe? Kalau kat rumah nanti bini marah kalau buat macam tu. Jadi buat kat Icon Safe 10 kilo. Boleh tak tangan kita nak hayun macam tu? Boleh. Sekali je. Kali kedua dengan tangan tercabut. 10 kilo. Ada yang lebih. Sebab apa? Kalau pedang tu ringan, dia tak boleh menembusi baju perang besi tu. Kalau ringan, keletong macam tu je bunyi dia. Dan macam main tong macam tu. Dia mesti berat supaya hentakan dia kuat. Jadi bayangkan tenaga, kekuatan yang nak perlukan masa tu banyak. Jadi Nabi tak tidur. Nabi solat. Sampai Abu Bakar naik pos kawalan tu, Abu Bakar kata, hasbuk ya Rasulullah, hasbuk. Cukup ya Rasulullah. Daripada waktu Isyak sampai subuh, tak berhenti solat Nabi. Kan? Apa yang Nabi doa ketika itu? Allahumma atini ma wa'atani. Ya Allah, berikan aku apa yang kau telah janjikan. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Nabi kata. Maksudnya apa? Ya Allah, berikan apa yang telah engkau janjikan. Sekiranya kelompok kecil dalam perang Badar, berapa jumlahnya? 313 lawan dengan 1000.
3 kali ganda. Itu dari sudut jumlah. Dari sudut kelengkapan ketenteraan, lagi jauh beza. Jadi Nabi doa, solat. In tuhlik, kalaulah musnah, kalau hancur 313 orang ini daripada orang Islam, la tu'bad fil ardi, Nabi kata. Nescaya tidak akan ada seorang pun yang akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan malaikat untuk membantu Nabi SAW. Nak kata solat itu yang ada kaitan dengan kita. Dalam ayat-ayat yang lain disebutkan juga, ya ayyuhallazina amanu ista'inu. Kenapa ista'inu? Kenapa minta tolong? Bahasa mudah ni macam ni. Allah nak dialog dengan kita tu, awak ada masalah apa? Stres ke? Banyak betul ke masalah dalam hidup? Apa masalah? Datang meh. Kalau macam seorang ayah panggil anak, meh. Masalah apa? Ada masalah apa? Minta tolong meh sini. Kita nak minta pertolongan tu meh. Allah panggil. Ista'inu meh. Sabar wassalah, dengan solat. Jadi Allah gunakan kalimah ista'inu tu, sabar tu, kemudian sabar dengan solat. Solat itulah yang menjadi penguat kepada Nabi SAW awal-awal Islam. Belum wajib solat masa tu lagi. Belum. Kan? Ketika di Mekah Nabi ditolak, diboikot dan sebagainya, dihina, dicaci, dilempar dengan najis dan sebagainya, Nabi berhijrah ke mana dulu yang first? Ke mana? Absyah. Taif lah kan? Kan? Pergi Taif. Sampai kota Taif, Nabi nak pergi sana tu nak pergi buat apa? Berdakwah. Bila sampai kat sana nak berdakwah, apa jadi? Pembesar Quraisy hantar rombongan hasut supaya suruh Nabi balik. Diorang tak puas lagi. Jadi penduduk Taif ketika itu tolak dakwah Nabi SAW, bukan tolak semata-mata. Apa yang mereka buat? Dicampaknya dan sebagainya sehingga berdarah Nabi SAW. Yang ini pun kita dah biasa dengar kisah ni, bagaimana malakul jabal ataupun malaikat gunung datang. Lau syi'ta an utsbiqa alaihimul akhsyabain. Wahai Muhammad, Allah dah izinkan dah. Kalau tak ada kebaratan, kami nak hempak kota Taif ni. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tak apalah, nanti dia punya kaum lain boleh beriman. Dalam keadaan darah masih lagi mengalir. Maknanya masih lagi, kalau kita dah darah macam tu, agak-agak malaikat datang offer buat apa? Jangan cakap gunung, matahari, bulan, hempap sekali. Kan? Keram. Sebab masih fresh lagi. Tak reda lagi. Tapi lepas tu apa yang Nabi buat? Nabi solat. Nak tenangkan jiwa kekuatan Nabi tu, Nabi solat. Itu yang disebutkan kalau kita tengok dalam surah Jin. Masa itulah Nabi solat dalam tempat di antara Taif dengan Mekah tu namanya Nakhlah. Kalau yang pernah pergi umrah, pergi mana tu, Taif dengan Mekah tu Nakhlah ni, Nabi solat, Nabi baca Quran, jin dengar. Kita baca Quran, jin dengar tak? Nampak yang bukan-bukan, ada orang perhati ke? Kan? Timbullah spekulasi, bergerak, kepala tak ada dan sebagainya. Ini jin, memang disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 29-30, sama juga dengan surah Jin 1 dan 2. Boleh buka nanti. Jin kata apa? Jin yang kata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Quran itu ajibnya, hebatnya Quran ni. Jin yang dengar. Sampaikan mereka beriman. Dan mereka balik ke Yaman. Masa tu jin tu berasal daripada Yaman. Maknanya jin pun jalan-jalan juga macam kita. Bila cuti kita berjalan, jin pun berjalan juga. Cuma kita tak nampak lah tempatnya. Bunian ada. Cerita jin pula. Kalau bab-bab bunian, tanya Ustaz Zai. Ustaz Zai tahu bab bunian. Kan? Okey. Jadi jin tu balik, dia beriman. Masa bila dia dengar Nabi baca Quran? Masa solat. Jadi sumber kekuatan Nabi SAW adalah dengan solat Nabi. Ada masalah, Nabi akan solat. Mohon pertolongan, Nabi akan solat. Jadi macam itulah kehidupan kita. Sedangkan solat ini pun diwajibkan, difardukan dalam keadaan Nabi lemah, Nabi sedih, yang Nabi ni tak diterima dakwah. Nabi juga manusia biasa kan?
Kalau tak diterima sedih kan? Dah cuba banyak-banyak, sedih. Cuma beza Nabi dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi yang lain bila tak diterima, mereka ada mendoakan supaya dikenakan musibah terhadap kaumnya. Nabi tak. Nabi tak. Nabi siap tunggu lagi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Surah Al-Kahfi. Oh, seronok. Baca je semua boleh sambung. Hebat hidayah ni kan. Surah Al-Kahfi kita biasa. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Wahai Muhammad, jangan kau sakitkan diri kau. Jangan kau nak kecewakan diri kau, menyebabkan sedih, menyebabkan mudarat pada diri kau. Illam yu'minu. Dengan orang Quraisy ni yang tak terima. Jangan Allah kata. Kan? Tak payah. Jadi nak kata dalam ayat ni banyak lagi ayat lain yang kata Nabi tu betul sedih. Memang sedih Nabi tak diterima. Jadi Nabi rawat kesedihan Nabi SAW adalah dengan solat. Jadi penting untuk solat ni bukan sekadar satu kewajipan. Kan? Dia bukan satu kewajipan. Bila orang tanya, wa aqimus solat, kenapa solat wajib? Budak-budak tanya, wajib. Sebab apa wajib? Tiang agama. Solat kenapa wajib? Wajib. Sebab apa? Tiang agama. Itulah poin kita. Semata-mata kita melihat solat itu sebagai satu syariat semata-mata. Bila wajib ni maksudnya apa? Kalau buat dah, lepas lah. Buat lepas lah. Kan? Berdasarkan dalil wajib, tiang agama. Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salat. At-Tirmizi. Kepala setiap urusan ataupun asas kepada setiap urusan adalah Islam. Apa maksudnya? Takkanlah semua kena pakai kopiah, nak pergi main bola kena pakai kopiah, pakai serban. Kan? Takkan nak pergi semua. Apakah Islam tu? Maksudnya ada nilai-nilai dalam Islam, dalam setiap urusan kita dekat dunia ni. Nak main apa? Nak hobi apa? Boleh. Al-aslu fil asya' kahidah. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Asal satu perkara, boleh. Buatlah. Nak main apa? Mainlah. Nak hobi apa? Hobilah. Nak pakai apa? Pakailah. Nak minum apa? Minum. Nak makan apa? Makanlah. Kan? Nak makan strawberry campur dengan anggur, campur dengan durian, campur dengan ni, makanlah. Kan? Macam sekarang ni Johor, air kalau bulan Ramadan paling popular apa? Air katira kan? Dia tak katira dah. Katira tu air kasira, apa nama? Katira. Katira tu asalnya dalam bahasa Arab kasira. Banyak. Sebab apa banyak? Campuran dia tu banyak. Zaman sekarang tak jadi kasira dah. Sogiro rasa tak? Kolila rasa. Sikit je, satu dua campuran. Ni menipu ni. Kata ni kasiro banyak ni kan dan sebagainya. Jadi nak kata nak minum apa, minumlah. Kan? Tapi benda yang ada dalil kata haram, arak dan sebagainya, tak boleh lah. Jadi Ra'sul Amri Al-Islam. Nak main apa? Contoh nak pergi mancing. Anak nak mancing kan? Jadi anak ambil contoh mancing lah. Kalau kita mancing contohnya, dapat ikan yang kita tak nak. Nak buat apa? Buang. Lepaskan. Kan? Kalau kita ajar anak murid kita, bila kita ajar hadis ni, murid kita, oh, maknanya dia akan ada kaitan. Kataballahu, innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Hadis Nabi, Allah wajibkan ihsan. Buat baik pada tumbuhan ke, buat baik pada haiwan ke. Ma min insanin qutila usfurun wa ma fawqaha bighairi haqqiha illa sa'alallah azza wa jalla anha yaumal qiyamah. Kan? Siapa yang bunuh usfur? Usfur apa Ustaz? Burung pipit Kan? Usfur burung pipit. Siapa yang bunuh burung pipit? Fama fauqaha, yang lebih ataupun lebih kecil daripadanya, tanpa hak, tanpa sebab. Nampak, comel lah burung pipit ni, prok mati. Comel, geram, picit mati, Allah. Geram kan, kita geram kan. Tanpa sebab. Burung pipit tu dia akan tanya dekat akhirat nanti, ada hadis lain sebutkan, dia akan tanya kenapa dia dibunuh. Kan? Allah akan, kenapa bunuh burung pipit? Sama lah kita mancing kan. Paling pantang kalau dapat ikan, buntal. Dia naik je, cucuk sikit, daripada kecil, kembang. Kita pun main dah. Bergerak sana. Kemudian dah habis balik apa semua, barulah kita lepaskan. Dah mati dah.
dah mati, maknanya kita dah bunuh dia tanpa sebab. Kan dalam akhir hadis tu sahabat kata, "Qila ya Rasulullah, wa ma haqquha?" Apa haknya yang kita boleh sembelih dia, boleh bunuh dia? Nabi kata apa? Yadhbauha fayakuluha. Sembelih dan makan. Maknanya ambil manfaat lah. Tak makan ikan buntal tapi ambil, jual dekat orang. Pergi Langkawi. Kan, yang pernah pergi Langkawi. Anak tak sampai lagi Langkawi. Pergi Langkawi, keluar kat Majalah 3. Helmet motor daripada kulit ikan buntal. Helmet betul. Cuma luaran dia tu, cover dia guna kulit ikan buntal. Boleh tengok. Kalau rasa-rasa nak beli, boleh. Tambah satu order untuk Ana. Kan? Jadi, boleh tengok. Memang cantik. Helmet cantik, tiba-tiba mulut ikan buntal macam tu kat depan. Ya, jadi ada manfaat, mana boleh ambil lah. Kita tak makan tapi kita boleh guna manfaat dan sebagainya, boleh ambil. Kan? Jadi Nabi kata fala yaqta'aha la yaqta' ra'saha wa yarmi biha. Jangan potong kepala dia dan kamu campak. Jadi tak boleh lah. Kan? Begitu juga dengan binatang lain dan sebagainya. Jadi ada Islam dalam setiap perkara yang kita buat. Kita pergi Aeon, kita pergi mall, pergi mana? Anak kita nak main, Nabi nak main tu main mesin cakar tu apa? Mesin claw claw kan? Claw kan? Mesin claw. Abi nak main, kita pun bagilah. Abi nak pergi fun fair, kita pun pergilah. Sedangkan kesemua itu adalah konsep qimar. Qimar itu apa? Pertaruhan. Setiap pertaruhan dia termasuk dalam hukum maisir, judi. Kenapa mesin claw tu yang masuk RM1? RM1 je Musa. Mahal pun. Kan? RM1. Kita masuk RM1, dia bergerak kan? Gerak, dia turun, pop. Sampai ada tempat tu letak iPhone. Bukan iPhone, handphone. iPhone 17 dalam tu. Berebut orang nak guna. Sampai pecah mesin nanti. Dia angkat, letak. Kita letak RM1. Patung ni harga berapa? 30, 15, ada 50, ada 100 barang ni. Kalau kita dapat, siapa untung? Kita lah untung. RM1 dapat barang 100. Kan? Kalau kita tak dapat, siapa yang untung? Dia untung, kita rugi. Jadi itulah namanya qimar. Pertaruhan. Jadi kalau anak-anak nak main, jangan bagi. Sama dengan fun fair. Yang baling kan? RM1 dapat berapa? 3. Baling dat. Tak dapat, rugi. Kalau dapat apa? Teddy bear. Kan? Jadi semua itu adalah konsep qimar yang perlu kita perhatikan dalam perkara tersebut. Banyak lagi lah. Tapi nak kata asas dia tu adalah dengan Islam. Apa sahaja perkara kita buat, ada hukum hakam yang terlibat dengannya. 5 perkara. Imam Haramain Al-Juwaini dia sebut, as-salatu imaduddin, faman taraka as-salah faqad hadamad din. Ini biasa kita dengar. Siapa yang tunaikan solat, solat yang agama, siapa yang tinggalkan solat, dia akan meruntuhkan agama. Mana-mana bangunan mesti ada tiang. Rumah kita landed tak ada tiang pun. Ada tiang tak rumah landed? Ada. Setiap ni kan, ni tiang, tu tiang, tu tiang. Ni kalau ni landed lah. Jadi setiap landed tu mesti ada tiang. Jadi asas dia tu adalah tiang. Jadi solat tu adalah asas. Tanda kita Islam. Beza kita dengan orang kafir ni adalah orang yang solat. Kalau tak solat, jatuh kafir ke? Ni hadis Nabi ni, hadisnya sahih Muslim. Inna baina rujul wa baina syirk wal kuf tarkus salat. Beza di antara rajul, lelaki, dengan orang Islam lah, dengan orang syirik, dengan orang kufar adalah tinggal solat. Jadi orang yang tak solat ini boleh jatuh kafir kalau dia meyakini bahawa solat itu tidak wajib ke atasnya. Kenapa tak solat? Tak wajib lah solat. Dia jatuh kafir. Kalau dalam kitab-kitab fiqh disebut, dia bagi tempoh istitabah. Dia minta untuk bertaubat, tempoh 3 hari je. Lepas 3 hari tak taubat, dia boleh dihukum bunuh. Cuma praktikal hukum tu tak adalah kat Malaysia. Tetapi kalau tak solat sebab leka, lalai, malas, nanti-nantilah, itulah dan sebagainya, maka dalam mazhab Syafi'i dia akan jatuh kepada hukum fasik. Kan? Dia akan jatuh hukum fasik.
Jadi kalau kita melihat solat itu hanyalah sekadar syariat tanpa kita melihat pada hakikatnya, sedangkan hakikat solat itu begitu rapat dengan kehidupan manusia, yang mana ianya menjadi satu kunci kepada kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk kereta guna kunci yang betul. Kalau tak, kereta tak boleh hidup. Tapi Ustaz sekarang tak kena kunci. Guna apa? Careless. Ada je alasannya. Tak apalah, rumah lah. Masuk rumah mesti ada kunci. Kalau tak, tak boleh masuk. Alah Ustaz, sekarang pakai apa Ustaz Saleh? Tamprin je. Rumah orang kaya ni kan. Masuk-masuk. Mana dia ambil tombol? Pakai tamprin rupanya. Macam-macam sekarang. Kan? Rumah siapa yang pakai tamprin? Ustaz Saleh? Kan? Jadi banyak je alasannya kan. Tapi nak kata asasnya kunci lah. Kan? Nak masuk sesuatu tempat tu mesti kunci. Jadi An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah as-salah. Kunci kepada syurga adalah solat. Anak kunci dia tu, gigi-gigi dia tu, ingat, gigi-gigi dia tu ada berapa? Gigi-gigi dia tu. Ustaz. Gigi-gigi kunci kan, kunci tu ada gigi 1, 2, 3. Gigi kunci untuk syurga ada berapa? 17. Gigi kunci nak buka pintu tu 17 gigi. Kalau kurang 1 gigi apa jadi? Kunci rumah tu kan, kunci Audi kan ada kan dia punya gerigi-gerigi tu kan. Kalau kurang 1 boleh buka tak pintu? Tak boleh. Tak boleh buka. Sama juga dalam solat ni kan. Kunci dia tu ada 17. 17 apa? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Kurang 1 rakaat, kurang 1 dia punya lekuk kunci. Boleh buka tak? Tak boleh. Apatah lagi. Kurang kalau 17 memang kunci dah tak ada, nak masuk macam mana? Kan? Itu analogi mudah faham lah nak sebut nak bawa. Jadi kunci kepada syurga tu ada solat. Gigi dia tu mesti tepat 17. Kurang 17 pintunya tak boleh dibuka. Wa miftahus salah al-wudu, dan kunci kepada salat adalah wudu. Wudu ni nampak simple kan? Simple je wudu. Ambil wudu dah settle. Pernah tak kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut fawailul lil aqabi minan nar. Nabi ulang sampai marratain aw salasa marrah. 2 kali atau 3 kali Nabi ulang. Fawailul lil aqabi minan nar. 3 kali Nabi ulang. Celakalah buku lali daripada api neraka. Buku lali kita daripada api neraka. Jadi apa maksud buku lali daripada api neraka? Maknanya wudunya tidak sempurna. Dan wuduk ni adalah kunci kepada solat. Nak tahu fokusnya solat kita adalah dengan wuduk kita. Kita nak main bola. Ana suka bawa analogi yang mudah faham je lah. Kita nak main bola. Sampai dia terus lari, apa jadi? Jam, jantung tiba-tiba relax je, cool je, tenang je. Tiba-tiba dia boleh terlaju. Boleh jatuh, pengsan. Boleh jatuh heart attack dan sebagainya. Jadi, kena ada warm up. Kena ada stretching. Stretching untuk solat apa dia? Wudu. Untuk dapat kualiti solat yang baik, mesti ada stretching. Stretching kita tu itulah. Tangan, muka. Itulah pergerakan kita. Bila kita perbetulkan wudu, stretching kita betul, kita punya stamina dalam padang mesti dapat yang terbaik. Begitu juga dalam solat kita, bila wudu kita ala kadar, solat kita pun akan ala kadar. Sebab banyak hadis Nabi yang Nabi kaitkan fa'asbaghal wudu. Perbaiki wudu, fa'ahsinul wudu, perbaiki wudu, baru dapat solat yang terbaik. Kalau wudu pun kita buat ala kadar, nescaya solat kita tak dapat nak yang terbaik. Jadi bermula daripada solat tu adalah miftahul wudu. Perhitungan yang pertama, bukan sekadar wajib, tapi solat juga merupakan perhitungan yang pertama. 25 hari bulan setiap bulan. Apa yang berlaku? Gaji SPAIM naik bulan Oktober, fikirkan September. Gembira dah. Kan? Gembira lah gaji naik kan. Syukur Alhamdulillah. Jadi nak katanya, kalaulah
Gaji kita masuk kat mana? Bank Muamalat kan? Sebelum tu RHB. Sebelum tu Bank Islam kan? Jadi bank tu banyak. Analogi yang mudah kita faham. Mana suka bawa analogi je dah. Kan kalau kita bincang macam mana lecturer cakap dalam kuliah nanti, bila ustaz ni nak habis jadi macam tu pula. Jadi analoginya, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Awal sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solatnya. Kan? Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Sekiranya baik solatnya, faqad aflaha, maka dia akan menjadi orang yang beruntung, orang yang berjaya dan orang yang beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa qasira. Kalau rosak solatnya, rosak dekat sini maksudnya apa? Tak sempurna. Kan? Tak sempurna. Jadi dekat sana dia akan menjadi orang yang rugi. Kan? Fa in taqasa min faridatihi syai'un qala rabbu 'azza wa jal unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa minal faridah. Itu pentingnya solat sunat. Dalam akhirat nanti solat kita ni banyak cacat marbahnya, banyak cacat celanya. Kurang tu lah. Tengah solat Allahu Akbar, tadi dah bagi anak belanja belum? Keluar datang Allahu Akbar. Teringat zaman dulu punya cerita. Kat luar tak ingat, dalam solat boleh teringat. Jadi banyak cacat celanya, yang mana cacat cela itu akan ditampung dengan solat-solat sunat. Jadi cubalah kita untuk jagakan solat sunat kita untuk dapat tampung kepada kita. Jadi solat ini adalah pertama sekali akan ditanya dekat akhirat nanti. Solat rosak, segala amalan-amalan sedekah ke setiap hari Jumaat kita infak, Quran kita banyak macam mana sekalipun, buat baik macam mana sekalipun, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Kita kerja mesti nak gaji. Ada orang kerja, kan, bekerja tu mesti dibayar gaji. Wajib, bahkan wajib. Dalam hadis Nabi SAW, jangan bayar upah sehingga kering peluh dia. Maknanya gaji tu penting. Ujurah, dalam konsep dia ujurah kan, upah. Mesti dia gaji. Kita pun bekerja di atas muka bumi ini. Solat tu kerja. Segala kebaikan itu kerja. Setiap kerja yang dibuat wajib mendapat gaji. Dan gaji itu masuk kat mana? Akaun gitu. Bank. Biasa dekat dunia pun gaji masuk dalam bank. Dekat akhirat pun gaji mesti masuk dalam bank. Nombor akaun bank kita apa? 24434. 24434. Ingat nombor bank ni. Kalau nak bagi nombor bank pun boleh juga. 24434. Kalau biasanya dekat dunia praktikal kita ni, kalau dulu RHB 1012 apa semua tu lah kan. Kalau muamalat berapa 0000 macam tu kan. Jadi kurang satu nombor, duit boleh masuk tak? Payment pending, payment floating, payment reject lah, tendang lah, apa semua. Macam tu lah kita dekat akhirat. 24434. Tiba-tiba nombor akaun kita 4, 2 tak ada. 4434 je, 2 tak ada. Payment boleh masuk tak? Tak boleh. Macam mana payment nak masuk dalam akaun kalau kurang digit je? Jadi tu pentingnya solat itu sebagai penentu segala kita punya amalan dekat akhirat nanti. Imam Munawi dalam sebut ni, fa in fasadat alam takun kadzalik sairu amalihi ay dhuyqa fihi wastuqsiya fa hukima bi fasadihi. Apa makna rosak amalan tu? Jadi Imam Munawi menyebutkan bahawa iaitu rosak disebabkan sama ada rosak segala seluruh amalan dia ataupun disempitkan. Maknanya perhitungan dia di hadapan Allah tu akan disulitkan, dipersusahkan. Kan? Ni dapat tali ni dekat mana? Beli kat mana? Guna untuk apa? Buat apa? Ni apa? Ni apa? Ni apa? Ni apa? Ni apa? Dipersulitkan. Apabila banyak solatnya cacat merba. Cacat sana, cacat sini.
ala kadar dan sebagainya. Begitu juga dalam Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, amma tarkuha bikulliyah fa innahu la yuqbalu ma'ahu amalun. Sekira ditinggalkan keseluruhan amalannya, la yuqbalu ma'ahu amalun. Segala amalan dia di atas muka bumi ni tidak diterima. Cristiano Ronaldo, semua kenal. Dia punya infak lebih besar daripada orang Islam. Kasut emas dia tu dicairkan untuk disedekahkan kepada mana-mana negara yang ada kekurangan daripada segi fasilitis, hospital, sekolah. Dia bagi infak kepada infak lah nak kata, sedekah, ataupun dia bagi duit kepada rakyat Palestin dan sebagainya. Infaknya tinggi. Tapi apa yang berlaku? Adakah diterima amalannya? Tak dapat. Tak diterima segala amalannya kerana tak adanya Islam pada dirinya, tak adanya solat dalam dirinya. Macam tu juga kita dekat dunia ini, rosak solat kita, maka rosaklah segala amalan kita. Kenapa? Kama la yuqbalu ma'asyirki amalun. Sebagaimana orang yang syirik tak diterima amalnya. Tadi hadis Nabi dah sebut beza orang Islam dengan orang kafir adalah syirik. Solatnya kan. Bukti kembahan dan kepatuhan. Yang ini pun Ana tak sentuh lah, Ana sentuh yang last kali ni. Solat yang berkualiti dan solat ala kadar. Kita solat tak? Solat. Semua orang solat. Ana yakin di hadapan Ana ni semua minal musallin, daripada orang-orang yang solat. Ana yakin. Cuma kita ni, Ana lah, ada solat kita tu tahap mana? Berkualiti ataupun kita buat ala kadar. Okay. Kalau kita melihat solat yang berkualiti ini akan menatijahkan kebaikan. Solat tapi mencuri lagi, Ustaz. Solat tapi pukul orang lagi, Ustaz. Anak saya solat, Ustazah, tapi kenapa dia curi lagi? Smiggle anak dia tu, kawan dia tu. Contoh kan. Solat tapi Lego dia pergi ambil anak tu. Dia beli dekat London. Mahal harganya. Aduh, dia solat. Jadi memang kita melaksanakan solat, tetapi dari sudut kualitinya itu berbeza. Qad aflaha al-mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun. Berjayalah orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam solatnya. Khusyuk dalam solatnya macam mana? Kita tak nak cerita yang tahap-tahap tinggi yang sampai dicabut anak panah dan sebagainya, tak rasa tak. Kan, itu sampai tahap yang kita ni orang awam. Jadi kita cerita bagaimana nak dapatkan solat tu yang berkualiti. Asasnya ada dua, iaitu tadabbur dengan tamakun. Tadabbur ni maknanya menghayati bacaan tu. Dengan tamakun ni tetap. Ini solat Allah Akbar. Anak murid kita lah, kita tengok anak murid kita. Bila banyak pergerakan, dia akan mengganggu fokus dalam solat. Kita solat Allah Akbar, gatal kat sini lah. Lagi-lagi kalau sembahyang tarawih, imam baca panjang, segala apa yang ada kat surau dia baca. Sesungguhnya Allah tidak merubah. Tengok sana surah Al-Baqarah. Imam khusyuk je ke depan. Oh, dia tengok Allah Akbar, dia Allah Akbar. Tengah solat imam baca kat depan, orang kat depan pakai baju JDT, pakai baju Sabah. JDT lawan Sabah itu 8-0. Dia boleh buat dialog pula daripada tu kan. Jadi tamakun. Tamakun maknanya dia tetap, matanya tetaplah pada sujud dan sebagainya. Fizikalnya tak banyak bergerak. Tadabbur. Maknanya tadabbur dekat sini, kita ambil konsep mudah. Anak tak nak cerita yang orang, para ulama cerita pasal khusyuk ni banyak. Itu, ini, itu. Nak ambil yang basic je. Kan? Tadabbur maknanya mulut, mata, telinga, hati. Dia macam ni kan? Mulut, telinga, otak kan? Akal, hati kan? Akal tu kat mana? Bincang akal kat mana pula kan? Jadi kesemua tu kita jadikan dia macam ni. Asasnya lah. Mata 2, telinga, macam mana nak buat tangannya? Jadi faham lah macam ni kan? Tangan ada 5 je, jari ada 5.
Jadi jadikan dia macam ni. Maksudnya apa? Bila kita membaca, mulut kita membaca, telinga kita mendengar. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i perlu dengar. Bila telinga kita mendengar, kita tahu apa yang kita baca. Mata kita tumpukan, dia macam ni kan? Jadi macam ni. Kalau semua macam ni, telinga dengar benda lain, mata dengar benda lain, tengok benda lain, itu yang dia baca macam-macam. Kan, otak nak pergi lain-lain, mata tengok lain. Jadi hebat manusia ni kan, macam-macam dia boleh fikir dalam satu masa. Jadi satukan dia, mata kita membayangkan. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kita nampak setiap bait ayat Quran tu Bismillahirrahmanirrahim, sambil telinga mendengar, barulah mata, mulut, telinga ni ada sync dengan hati. Bila kita dapat jadikan dia macam ni, baru akan dapat. Kan? Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, amin, dia pun dah habis Fatihah rupanya. Dia sendiri baca dah habis Fatihah rupanya. Kan? Sebab dia macam ni. Jadi untuk yang asas lah, gini tak nak, kalau para ulama cerita bab khusyuk ni banyak. Kan? Jadi dikecilkan dia. Kalau kita memanah, kita tarik arrow tu, ada target kan? Mana yang kita akan tengok? Daripada besar alam ni, target tu nampak kecil tak? Kecil kan kalau mana? Ana tak manah Ustaz. Ana panah tak kena-kena pun. Asyik dapat hijau je. Dapat hijau apa? Rumput. Hijau. Dalam target mana ada hijau? Rupanya tanah. Kan, rumput. Kan? Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah. Jadi orang yang berjaya ni apa? Adalah orang yang bebas daripada api neraka. Sikitlah berkaitan bahasa Arab kan. Apa beza aflaha dengan faz? Aflah dengan faz. Kenapa dalam solat hayya 'alal falah? Falah ke falah? Kenapa bahasa Arab ni ada marker sikit bahasa Arab. Nak kata bahasa Arab ni bahasanya ajaib. Hebat bahasa Arab ni kan. Tapi asasnya macam itulah. Aflaha, fallahun, petani. Hayya 'alal falah, kejayaan. Fallahun, petani. Kan? Fallah. Ejaan sama. Barisnya berbeza. Bayangkan kalau budak kita hayya 'alal falah, marilah jadi petani. Pening gitu katanya. Kan? Jadi bahasa Arab ni hati-hati dengan dia punya baris. Jadi apa beza aflaha tadi tu dengan faz? Faz ni adalah kejayaan, sama juga. Aflah, kejayaan juga. Bahasa Melayu dia tak boleh nak terjebahkan bahasa Arab banyak sangat. Jadi beza di aflaha adalah sesuatu perkara, kejayaan yang kita capai dengan usaha yang kita buat. Kita fokus dalam solat kita. Solat ni analogi dia macam bawa kereta lah. Macam bawa kereta, bawa motor. Bawa kereta macam mana? Kalau ke kiri sikit, kita buat apa? Ini kanan. Kiri sikit, betulkan. Ke kanan sikit, betulkan. Kalau tidur apa jadi? Tidur. Tidur dalam drive tu ada lalai dalam solat. Kita ni kadang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan macam kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak Ustaz Zahir pakai baju apa hari ni? Petak-petak. Buka balik. Kan? Ustaz Zahir pakai seluar warna apa? Buka balik. Jadi dia macam tu. Kan? Macam bawa kereta. Macam itulah dalam solat untuk capai khusyuk ni memang susah. Tapi kita usaha. Sebab tu namanya wastabir alaiha. Bersabar dengan solat. Solat ni memang kena bersabar. Kan? Banyak je masuk ilham. Para sahabat nak dapat selesaikan masalah dengan melaksanakan solat, selesai masalah. Kita nak selesaikan masalah dalam solat selesai. Allah Akbar, kunci hilang kan. Allah Akbar. Oh, lah letakkan meja rupanya. Hebat daripada sahabat lah kita ni. Para sahabat masalah, Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah datangkan ilham. Oh, kita tak, belum habis solat, dalam solat.
Tu masalah kan. Jadi fallah dengan faz. Faz ni kejayaan melalui rintangan, kesusahan, kepayahan, keperitan. Kemudian kita berjaya daripada keperitan tu, maknanya kita telah berjaya. Faz. Itu kata faz. Aflaha dengan usaha. Kejayaan dengan usaha. Faz, kejayaan yang terlepas daripada kesusahan, keperitan, kepayahan dan sebagainya. Cuma mana nak sentuh ni je. Kan? Boleh nampak kan? Rajulun. Ejaan sama tak? Sama tak? Ni, tak sama kan? Ini rajulun. Rajulun apa? Tengok. Hebat lah. Kalau rijlun? Apa beza lelaki dengan kaki? Apa sinonim dia? Lelaki ni kuat jalan. Sikit ride lah. Pergi mancing. Pergi mancing lagi. Contoh kan. Pergi mana? Pergi ride. Ride mana? Thailand. Tak boleh duduk diam. Kalau Aulad dengan Manat, mana yang cakap banyak berjalan? Aulad. Tak boleh nak marah. Memang macam tu lah dia. Rajulun, rijlun sama. Ejaan sama. Baris je beza. Tengok perempuan pula. Perempuan apa? Mar'atun. Cermin? Mir'atun. Apa dia? Perempuan dengan cermin, tak boleh dipisahkan. Kan? Kalau lelaki sekejap je. Tengok je. 1 minit je. Kalau perempuan, biasalah. Faham-fahamlah sendiri. Jadi bahasa Arab tu, setiap nak kata bahasa Arab tu, dia punya tu terlalu berfalsafah. Itu seronok belajar bahasa Arab ni. Kalimah-kalimah yang digunakan tu semua ada kaitan kan. Bolehlah belajar bahasa Arab sikit-sikit insya-Allah. Kemudian solat yang ala kadar. Yang ini kita risau. Kan, berapa tahun kita dah solat? Umur kita 60 tahun, 70 tahun. Mungkin tak adalah 70 tahun, tak adalah kan dalam ni kan. Innar rajul la yusalli 60 sanah wa ma tuqbalu lahu salatun. Ada lelaki ni 60 tahun solat, dia tak diterima oleh Allah. 60 tahun. Kalau kita baru start solat akil balik 12 tambah 60 berapa? 72. Kalau kita baru jaga solat dengan betul-betul jaga solat ni umur 40 tambah 60 jadi 100. Tak diterima. 100 tahun solat tak diterima oleh Allah. Ini hadis Nabi SAW Hasan dalam At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Munziri. 60 tahun lelaki ni solat ni tak diterima oleh Allah. Iaitu dia menyempurnakan rukuk wala yutimmus sujud, tapi dia tidak menyempurnakan sujud dia. Wa yutimmus sujud wala yutimmur rukuk. Sempurnakan sujud tapi rukuk tak sempurna. Maksud dekat sini apa? Rukun solat dia tak terjaga. Solat dengan tergesa-gesa. Solat dengan kelang kabut. Solat dengan nak cepat. Solat dengan tak sempurna rukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin. Mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim. Lazim tu wajib. 6 harkat. Waladhdallin amin. Sepatutnya walad dallin. Jadi kalau hadar dia pendek sikit. Sebab hadar laju. Kalau tartil dia lagi panjang. Walad dall panjang. Kalau hadar dia bacaan laju sikit. Walad dallin. Jangan kita awak ni 6 harkat tu. Sedangkan dia baca secara hadar. Dia laju. Jadi panjang pendek dia tak sama. Itu kaedah belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran. Ada beza. Tapi kalau biasa kita baca dalam solat, kita baca secara hadar kan, ataupun baca secara tartil. Jadi jagalah dia punya rukun-rukun. Nanti kita akan masuk. Boleh batal solat kalau tak ada tasydid. Boleh batal solat kita. Itu yang dikatakan tak sempurna. 60 tahun tak diterima oleh Allah. Fatihahnya tak betul, sujudnya tak betul kan. Banyak lagi lah. Kita akan bincangkan perkara tersebut. Aswa'un nas sadiqatal ladzi yasriqu min salatihi. Aswa' ni apa? Aswa' ni paling buruk, ataupun dalam bahasa Arab dinamakan isim tafdil. Su buruk, aswa paling buruk.
Jadi dalam hadis ni Nabi guna perkataan apa? Paling buruk. Paling buruk. Siapa orang yang paling buruk ni? Sadiqatal ladzi yasriqu min salatihi. Mencuri dalam solat. Dia solat tapi dia mencuri. Jadi sahabat pun pelik, kila. Ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Dia macam mana dia mencuri dalam solat dia ni? Tiba-tiba dia solat, dia ambil orang punya duit dalam poket ke apa? Jadi Nabi kata apa? La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Maksudnya dia rukun solat dia tidak sempurna. Yang inilah yang kita akan masuk lepas ni, hukum hakam berkaitan dengan solat. Mudah-mudahan dari segi praktikal dalaman kita macam ni betul. Kemudian praktikal luaran kita pun betul. Seorang pemuda datang ke depan Nabi SAW solat. Solat lah, habis selesai bagi salam, Nabi kata irji' salatak fa innaka lam tusalli. Ulang solat kau. Kau ni belum solat lagi. Dah sujud, rukuk apa semua, solatlah dah kan. Tapi Nabi kata irji', ulang semula solat engkau itu sebab kau belum lagi menunaikan solat. Jadi kalau solat kita dalam keadaan itu, nescaya Nabi SAW kalau ada di depan kita, dia akan suruh ulang balik solat kita. Bermakna kita belum lagi diterima sebagai orang yang melakukan solat. Jadi perlu kepada kesungguhan dalam melakukan solat. Yang ketiga ni disia-siakan oleh solat. Kita solat, ini bukan cerita tak solat. Ini cerita orang solat. Kalau tak solat, apatah lagi hukumnya? Memang jauh sekali lah. Yang solat pun disia-siakan. Hadisnya adalah hadis yang riwayat Al-Bahaqi, hadza hadisun isnadihi dhaif li Ibn Hatim wa Ibn Ma'in wa Daraqutni wa ghairihim. Hadisnya hadis dhaif. Tetapi matan dia tu dari segi sanad dia tu dhaif. Sebab ada seorang perawi yang dinilai dhaif, tapi matan dia tu disokong oleh hadis-hadis yang lain. Dia ada syawahid, ada petunjuk, ada kekuatan yang menanggung dia untuk dinaikkan. Dan sebab itu dari segi mustalah hadis lah. Jadi wa idza asaa as-salah walam yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Bila dia melakukan solat, dia tak sempurna sujud rukuk, maknanya rukun dia tak betul. Kan? Qalati salat, solat akan berkata padanya dayya'aqallah kama dayya'tani. Allah akan sia-siakan engkau sebagaimana engkau sia-siakan aku. Bila solat kata macam tu, kita solat, tapi solat yang mendoakan kita supaya Allah mensia-siakan apabila dilakukan dalam keadaan tidak menjaga dari segi rukun dan syaratnya. Fatullafu kama yulaffu thawb al-khaliq fayadrabuhu biha waj'uhu. Solat yang kita laksanakan itu naik, dilipat-lipat dan fayadribu, dia dicampakkan ke atas muka kita semula. Ana ambil masa, tapi alhamdulillah tak pernah pengalaman lagi lah. Sahabat tulis proposal, hantar. Dia ni tong sampah. Ini bukan proposal. Proposal yang kita hantar 20-30 muka surat. Dia hantar 2 muka surat je. Ini bukan proposal. Kita buat bukan main susah kan. Tapi bila kena buat macam tu, apa rasanya? Kecil besar jadi. Kan? Tong sampah baru kan Ustaz? Bukan balik muka rasa orang tu hilang muka ni. Kan? Jadi macam tu lah. Sampaikan solat macam tu kan. Yang terakhir sekali, bila solat dilakukan secara ala kadar, yang ini kita lakukan. Allah sendiri yang mencelakakan orang tersebut. Ni selalu kita baca. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ini cerita orang yang solat, bukan cerita tak solat. Kalau orang yang solat lalai macam ni kejadian dia, apatah lagi orang yang tidak melaksanakan solat. Boleh bayang tak? Kan? Jadi celakalah orang yang solat, alladzina hum an salatihim sahun. Sahun ni apa? Lalai. Jadi apa makna lalai dekat sini?
Atha bin Dinar, ana ambil dalam tafsir Ibnu Katsir, Atha bin Dinar ni kan kecil je. Wa imma an waqtiha al-awwal fa yuakhirunaha ila akhiri daiman aw ghaliban. Dia melambat-lambatkan solatnya. Kan? Dalam link semalam anda tengok. Dia tanya, Ustaz, boleh tak apabila habis waktu isyak, boleh tak kita mengakhirkan waktu isyak dan sebagainya. Nanti kita jawablah. Kan? Jadi asasnya dia dapat. Kan? Dia dapat. Nampaknya wa imma an waqtihal awal fayuakhirunaha. Dia dapat waktu awal tu, dia tak sibuk pun. Tak sibuk. Okey je, free je. Tapi masih lagi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habis azan. Ya. Main lagi scroll tengok TikTok. Apa hal ni? Macam-macam kan. Kenapa lah Patah Amin kahwin ni? Geram betul lah. Ni kefat. Sempat lagi bergosip. Ni Patah Amin patah hati ni. Budak bertanya, Ustaz geng Fatah ke geng mana? Budak ni tak ada masa nak tengok pasal orang lain. Nak hidup tenang jangan fikir pasal orang lain. Dah settle macam tu kan. Ikut dia lah hidup dia kan. Jadi nak katanya dia dapat waktu awal tu. Kalau ada tugasan, kelas dan sebagainya yang ada waktu-waktu yang mendesak, baru sampai, baru nak bernafas, tu lain cerita. Yang ini memang free. Tak ada masalah dan sebagainya, okey. Kan? Tapi sengaja dilewatkan sebagai Atha bin Dinar adalah seorang tabi'in. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, seorang mufassir, ahli tafsir. Dalam kitab tafsir, tafsir Qurtubi, Tabari, semua ada disebutkan Atha bin Dinar. Seorang mufassir, ulama tabi'in. Jadi dia kata, daiman aw ghaliban, kebiasaannya. Kan? Sengaja dilewat-lewatkan, itu termasuk dalam sahun. Bukan semata-mata dalam solat fikir-fikir JDT lawan Sabah 8-0 tu. Kan? Habis kena. Sabah kan 8-0, kesian Sabah 8-0. Tak, saya bukan Sabah. Padahal rasa malu kan 8-0. Tunggu balik nanti. Kan? Jadi wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala wajhil ma'mur bihi. Iaitu dia mensia-siakan ketika dia melakukan solat tu, dia mensia-siakan sebagaimana rukun dan syarat al-ma'mur bihi, sebagaimana yang telah diperintahkan. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Solat bagaimana Nabi solat, ikut macam tu. Tapi kita buat macam tu lah, tak ada tomat nina dan sebagainya. Itu nanti kita akan terang insya-Allah lepas ni. Wa imma 'anil khusyu' fiha wa tadabbur li ma'aniha fal-lafdhu yashmulu hadha kulluhu walakin man ittasafa bi syai'in min dhalik qistun min hadhil ayah. Maksudnya apa? Daripada perkara tiga ni, satu je kita buat. Kita termasuk dalam golongan orang yang dikatakan dicelakakan oleh Allah sebab sahun. Tak perlu tiga-tiga ni ada, tak. Satu je. Dan disebutkan wa man ittasafa bi jami'i dzalik, kalau ketiga-tiga ni ada pada diri kita, dihimpunkan semua pada diri kita, faqad tamma nasibuhu minha wa kamula lahun nifaq al-amaliyyi. Maknanya kalau ada tiga ni berlaku pada diri kita, sempurnalah sifat orang munafik dalam diri kita. Kan? Hadis ni, ayat ni ditujukan kepada orang munafik asasnya. Tetapi ditafsirkan oleh Atha bin Dinar, ada tiga perkara dalam diri kita, termasuklah kita orang yang munafik. Solat tapi tak terjaga tiga perkara ni, itulah yang menjadi permasalahan. Kan? Tu. Jadi ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari sudut luaran solat, dalaman solat dan sebagainya, yang mana perlu untuk kita menjaga perkara-perkara tersebut dan sebagainya. Jadi kita masuk dalam bab hukum hakam. Hukum hakam ni lah, kalau kita nak bertanya berkaitan dengan hukum hakam, insya-Allah boleh masuk dalam link. Yang ini pun ana lebih kepada soal jawab nanti bab hukum ni, sebab kalau kita terangkan satu-satu tu banyak dalam bab solat ni. Jadi lebih kepada soalan-soalan, pertanyaan-pertanyaan. Ni fiqh solat. Kan? Fiqh solat ni dia terbagi kepada 5 benda ni lah, 5 tajuk utama yang besar, iaitu al-muqaddimah, iaitu makna solat. Yang ni ada kena berdiri lah. Makna solat. Kenapa tinggi sangat ni?
Makna solat, muqaddimah ni makna solat. Solat tu apa maksud dia? Doa, Quran dan sebagainya kan. Tahrimuha bitakbir wa tahliluha bitaslim. Diharamkan dengan takbir, dihalalkan dengan salam. Kenapa namanya takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan segala-gala perbuatan melainkan perbuatan perkataan di dalam solat. Hashim, yarhamkallah, batal solat. Ustaz, doa. Solat kan doa. Kan, yarhamkallah maksudnya apa? Semoga Allah merahmati kamu. Kita pun yarhamkallah. Mendoakan siapa? Orang lain. Itu termasuk perkara yang membatalkan solat. Doa boleh. Doa untuk diri sendiri. Kan, itu nanti kita akan masuk insya-Allah. Jadi itulah muqaddimah dia, tarik masyru'iyatiha, tarik pensyariatan. Tadi kita dah sentuh sikit hukum solat, dalil solat, waktu solat, i'adatus solat al-maktubah wa qada'uha. I'adat solat macam tadi, macam hari tu solat dekat Tabuk, anak-anak bermain dengan berdeham. Tak ada. Lengu juga pegang kan. Cubaan. Okey. Baru bebas sikit berjalan Muat. Terima kasih Muat. Kat mana tadi ni. Yang ada tu solat Tabuk. Masa nak jaga solat, budak main deham-deham. Deham tu adalah perbuatan yang membatalkan solat. Walaupun keluar 2 huruf. Apa maksud kan? Itu lebih daripada 2 huruf, walaupun makna dipahami atau tidak, tetap membatalkan solat. Kalau orang, apa istilahnya, yang opocok-opocok tu apa? Melata. Allahu Akbar. Kalau boom, pintu tu tutup, angin tu. Panjang. Batu kan. Jadi batu dan sebagainya kita masuk nanti syarat ni. Ini cuma mukaddimah je. Nampak? Bila bab rukun solat dia kena berdiri. Jadi dekat berdeham tu anak minta anak-anak untuk solat semula. Solat semula. Dia dah solat tadi. Solat semula. Kan? Kenapa tak ada dosa pun apabila kita melaksanakan i'adatus solat. Solat pertama jadi hukum dia wajib. Solat kedua yang dibuat dia jadi sunat. Jadi anak-anak tu semua kita minta untuk solat semula. Dalam perbahasan i'adatus solat, mengulang semula solat. Dalam ni dibincangkan juga, contohnya kita tengah solat sendiri, tiba-tiba ada orang lain datang, kita pun solat berjemaah. Ikut dia, boleh tak? Boleh. Abdullah Mu'az bin Jabal atau Abdullah bin Mas'ud, antara 2 sahabat Nabi SAW ni lah, anda tak berapa ingat namanya, antara 2. Dia solat subuh dekat surau, dekat masjid bersama Nabi. Balik rumah, dia jadi imam untuk solat bersama isteri dia. Boleh ke tak? Kan, ada soalan tu yang ditanya, boleh tak orang solat sunat jadi imam untuk orang solat fardu? Kan, jadi ada soalan tu yang anda akan sentuh-sentuh daripada ni lah. Kemudian syurutus solat, syarat-syarat solat ni ada 2, syarat wajib, syarat sah. Arkan solat, apa yang wajib buat dan meninggalkan batal solat, mahzurat atau mubtilat wal makruhat, yang ni perkara-perkara yang dilarang dan perkara yang membatalkan solat. As-salawatul khassah, yang ini banyak soalan. Solat-solat yang khas, contohnya solat Jumaat, solat jemaah. Ada yang tanya juga berkaitan dengan solat berjemaah macam mana. Kan, dia masuk dalam surau, dia tak tahu siapa yang solat fardu, siapa yang solat sunat. Kita nak ikut yang mana? Kan, dan sebagainya. Solat musafir, ada juga banyak, ada soalan semalam tu. Dia balik kampung halaman. Balik kampung. Contoh macam mana Terengganu Sabah lah. Balik Sabah, anda boleh tak nak jamak dekat Sabah? Dekat Terengganu. Anda lahir dekat sana kot. Kan? Tu ada juga ditanya, cuma anda tak sentuh sangat lah. Salatul nafilah, solat sunat, solat jenazah, solat raya, solat dalam keadaan takut, solat sakit. Ada juga soalan berkaitan dengan solat sakit semalam. Kalau duduk ibu mengandung macam mana nak solat?
Nak duduk macam mana? Cara yang betul. Banyak orang silap dalam bab solat atas duduk ni. Sangat banyak kesilapan. Banyak kali jugalah beberapa orang kita tegur jugalah cara solat tu. Dia mampu sujud, tapi dia solat duduk. Tak sah solat dia. Dia mampu berdiri, dia tak mampu sujud je. Tapi dia solat duduk. Tak sah solat dia. Dia mampu untuk rukuk, tapi dia tak rukuk. Tak sah solat dia. Jadi itulah perkara yang kita akan sentuh sikit. Banyak lagi lah. Kita tengok Yang ini pun anak akan sentuh secara laju sikit. Lebih kepada soalan. Kalau ada soalan-soalan terus boleh masuk dalam link tu, tanya. Oh, bab ni anak ada kurang faham sikit. Terus masuk dalam link. Ataupun nak tulis kertas pun boleh. Ataupun nak tanya terus secara direct pun boleh. Ustaz Yazid dah pesan dah tadi. Apa Ustaz? On, cas. Kan, betul tak? Okay. As-salatu fardun ainun wa tajibu ala kulli muslim baligh aqil tahirin wa hadhihi sifat hiya syurut wujubus salah. Solat wajib solat ni syarat wajib dulu. Syarat wajib solat, siapa yang ada syarat ni dia wajib solat. Iaitu siapa? Islam, baligh, bakal, suci. Kan? Suci maksud ni merefer kepada haid dan nifas sahaja. Anak tak boleh solat Ustaz, kenapa? Kencing kena kat seluar Ustaz, tak wajib solat bagi anak. Bukan, suci maknanya dekat sini adalah orang yang haid dengan orang nifas je. Kan? Jadi rufi'al qalam an salasah anin naim hatta yastayqith wa anis sabi hatta yahtalim wa anil majnun hatta ya'kil. 3 pena ni akan diangkat. Tidak akan berdosa orang ni. 3 keadaan ni. Kalau tak solat tak berdosa. Cuba cek, mungkin kita ada dalam 3 ni, makna solat tak wajib lah. Cek kita cek sama-sama. Kokot lah ada. Kalau ada 3 benda ni tak wajib solat, tak apa, tak berdosa. Kita cek. Yang pertama sekali, apa tadi? Anin naim hatta yastayqith. Orang yang tidur sehingga dia bangun. Wah, anak tidur lah Ustaz, bangun subuh pukul 8 pula. Berdosa tak? Hari-hari macam tu, dosa lah. Kalau sekali-sekala boleh cerita, hari-hari. Ustaz Subri lah kata kalau tidur tak berdosa. Habis lah mana kena tanya. Maknanya dekat sini orang yang tertidur. Bukan orang yang dah bangun tidur balik. Itu tak sama. Sebab berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berperang dengan para sahabat. Bilal bin Rabah berperang. Macam anak kata, perang zaman dulu dia one-to-one. Berdepan. Kan? Bergaduh, berlawan, keteng. Tak ada treng bunyi loceng. Okey, rehat jap. Tak ada. Penatlah je, macam cerita labu-labi. Main gusti. Duduk. Tak ada. Kalau zaman sekarang duduk makan jajan. Cekedis tu orang kata. Makan cekedis, tekan peluru pandu bagi. Makan jari jajan dan sebagainya kan. Takut tu tak takut lah. Tapi nak kata zaman dulu tak ada rehat. Penat. Pagi sampai ke petang. Sehingga kan dalam sirah disebutkan 2 hari, 3 hari. Non-stop. Kan? Sehingga ada tentera yang berundur. Barulah ada rehat. Jadi Nabi SAW dengan para sahabat penat tak? Penat. Jangan cakap kita sukan 1 hari, setengah hari pun. Manusia macam tu lah. Sama dengan Rasulullah macam tu juga. Penat. Jadi malam tu Nabi pesan pada Bilal, esok subuh kejut Bahasa mudah macam tu lah Bilal, esok subuh kejut Nabi nak tidur sekejap. Jadi Nabi tidur. Bilal pun penat. Bilal pun berperang. Bilal pun tertidur. Sedar-sedar dah habis waktu subuh. Bila habis waktu subuh, Nabi minta apa kat Bilal? Bilal qomat solat. Itu solat apa namanya? Solat qada. Solat qada kalau terlepas. Tapi kalau sengaja dilepaskan, tetap berdosa. Qada bukan solat. Qada dia bayar hutang. Kan? Itu nanti kita akan masuk dalam bab tu. Kat mana tadi nak cerita? Oh ni.
Kemudian yang kedua, anil naim hatta yastayqiz. Yang kedua, anil sabi hatta yahtalim. Budak kecil sehinggalah dia bermimpi. Mimpi apa kat sini? Akil balik lah. Kan? Perempuan akil balik bukan mimpi tak? Tapi perempuan pun dalam kitab fiqh disebutkan boleh juga bermimpi mengeluarkan air mani. Sama. Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan, kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh sama. Hukumnya sama. Jadi itu sebab balik. Yang ketiga, anil majnun hatta ya'qil. Sehinggalah dia berakal. Jadi kalau kita termasuk dalam tiga kategori ni, memang tak wajib lah solat bagi kita. Yang pertama, kita dah sedar. Yang kedua, kita dah akil balik. Yang ketiga ada ke? Tak ada kan? Harap-harap tak ada lah. Kan? Jadi orang gila tu dekat tepi dia tengok matahari, dia kira bulan, dia kira berapa banyak tiang lampu yang ada. Dia baring dekat atas jalan raya macam dia baring atas sofa. Tak betul otaknya. Maka dia dah menjadi orang yang gila. Bukan buat-buat gila. Dah sampai je waktu solat buat gila. Kalau hitam yang berpanjangan. Hitam pula. Hitam yang berpanjangan gila. Hitam dia wajib qada. Lain kalau dia orang kata koma. Koma cerita lain. Kan? Tu nanti kita masuk Ustaz. Kumpul Ustaz. Ini mukadimah baru. Okey. Dan sehinggalah akil. Itu adalah syarat wajib. Ada syarat ni wajib solat. Jadi kita masuk kepada syarat sah solat. Syarat ni kalau tak ada syarat sah solat ni, syurut sihatus salah ni, kalau solat itu dia solat dalam keadaan syarat tu ada, sah solat dia. Kalau tiba-tiba hilang, tetap tak sah solat. Ataupun dia masuk solat tu, dia nak solat tak ada syarat ni, solat dia tetap tak sah juga. Jadi syarat sah solat ni mesti ada. Sama ada hilang masa solat ataupun masuk solat tu memang tak ada, tetap tak sah. Jadi kena penting syarat sah solat ni ada 4. Taharah ni apa? Suci. Mesti suci. Nak masuk dalam keadaan solat mesti suci. Taharatul jismi minal hadath, taharatul badni minan najasah. Bersuci dari badan, suci daripada hadas. Hadas apa? Ada berapa hadas? Besar dengan kecil. Ada besar terangkat dengan mandi wajib. Ada kecil terangkat dengan wuduk. Kan? Bersih badan daripada najis, bersih baju daripada najis, bersih tempat solat daripada najis. Najis ni ada berapa? 3. Apa dia? Mukhaffafah, mutawassitah, mughalladhah. Mutawassitah bayi apa? Laki 2 tahun ke bawah minum susu ibu. Zaman sekarang fully breastfeeding ataupun ada campur-campur sikit. Kan? Jadi ada yang campur, ada yang tak. Dia bukan nak kata breastfeeding ke apa, baik ke apa. Bukan. Itu bukan cerita breastfeeding baik ke apa semua kan. Bukan. Itu cerita lain. Nak kata kita campur makanan. Kita bagi vitamin. Bukan vitamin lah. Bagi apa? Puri-puri. Puri makanan. Saya tak bagi puri tak. Saya bagi susu formula. Pedosure. Dijamin tinggi. Kan? Contoh. Susu formula. Adakah bayi lelaki umur 1 tahun minum susu formula, kencing kat baju, najis tak? Kan? Jadi tu kita akan bincangkan sikit lagi. Jadi najis ni ada 7. Secara umumnya ada 7. Banyak najis. Tapi yang apa utamanya ada 7. Pertama sekali, al-khamru wa kullu ma'in muskir. Arak dan setiap cecair yang memabukkan. Tapai, tuak. Tuak tu tak mabuk kan? Tuak untuk Johor mabuk. Tuak untuk Pantai Timur tak mabuk. Sedap. Sebab bahasa dia berbeza. Dekat Johor namanya nira. Bila dah upgrade sikit, berges dah sikit, namanya tuak. Jadi dia tak sama. Tapai. Sedapnya tapai. Kan? Tapai, dia berlaku proses penapaian tu 2 hari 3 hari je.
Tapi kalau nak matikan proses penapaian itu, mestilah dia letak dalam peti ataupun dipanaskan semula. Proses penapaian dia terputus. Ini dalam bab halal haram anda punya kuliah, benda ni anda bincang. Jadi bila dibiarkan dekat luar, tapai tu, proses penapaian tu berlaku seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, dia akan menjadi khamar. Dia akan memabukkan. Bila memabukkan, dia akan menjadi najis. Kenapa arak najis? Sebab Allah sebut dalam Quran, فَإِنَّهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Innamal khamru wal maisri wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Jauhi arak, judi, telik nasib, kan? Fa innahu rijsun, sesungguhnya dia adalah najis. Imam Syafi'i meletakkan arak tu najis secara aini. Kan? Tetapi mazhab lain dia letak secara hukmi, secara hukum. Jadi kita ambil secara aini, najis, arak tu najis. Alkohol najis tak? Tak habis-habis. Contoh kan. 2 hari 1 botol. 2 hari 1 botol. Allah Akbar. Najis tak? Biasa dengar tak? Orang jual dekat kedai alkohol. Alkohol pula. Minyak wangi tanpa alkohol. RM5 dapat 5. Itu yang banyak orang letak dekat masjid. Sedekah. Bagus lah. Letaklah yang 1 botol 300 je kan. Kita nak beli kan. Pakai. Najis tak? Alkohol. Alkohol yang terhasil daripada proses penapaian arak itu najis. Alkohol yang daripada bahan sintetik bukan najis tetapi diharamkan tetap juga untuk makan atau minum. Minyak wangi. Tak boleh lah. Walaupun dia bukan najis, untang-untang bukan najis masuk mulut. Kan? Habis tu Ustaz, minyak wangi yang mahal. Nak tahu minyak wangi tu ada alkohol ke tak macam mana? Tembak dekat tangan. Kalau sejuk, adanya metanol ataupun etanol. Itu adalah alkohol lah tu. Tak boleh Ustaz. Zaman dulu kita dimomokkan, tak sah salat. Zaman dulu, zaman sekarang 2020, apa yang berlaku kat Malaysia? Berlakunya COVID 2020 ke 2019 19 kan? COVID-19 19 kan? Tapi yang lockdown apa semua 2020 kan? Sebelum kita solat kita buat apa? Sanitizer. Hand sanitizer tu kan? Dalam tu ada apa? Alkohol, metanol, etanol, apa-apa, mentol semua ada dalam tu. Kan? Rasa bila tekan tu sejuk je rasa kan? Lepas tu kita buat apa? Allahu Akbar. Tak ada pula isu, alkohol, najis, mughalladhah kan. Tak ada pula. Jadi nak kata najis pula. Alkohol daripada sintetik bukan najis. Kan? Bukan najis. Alkohol daripada arak sahaja adalah najis. Sampai muka apa ni? 10 suku Ini baru sampai sini. Al-kalbu wal khinzir, anjing dengan babi. Al-maitah, bangkai. Ad-damu sa'il wa minhu qayh, darah yang mengalir. Al-qayh, qayh ni apa? Qayh ni muntah. Al-qayhu, muntah. Kahak najis tak? Iya. Kita tak biasa buat je. Ana tak biasa buat lah, tapi orang Arab biasa buat. Allah. Ada. Nak kata kahak tu najis ke tak? Bukan geli tak geli. Nak kata, ingat najis ni benda yang kotor tidak semestinya najis. Dan benda yang najis semestinya kotor. Rumpur kotor atau tidak? Kotor. Najis tak? Tak. Kan? Tanah kan kotor dan sebagainya lah kan. Al-qayh, muntah. Macam mana muntah najis?
Kahak najis tak tadi? Ingat, untuk kita mudah faham dia macam ni. Benda yang keluar daripada apa namanya ni? Kerongkong ke atas itu bukan najis. Kahak, air liur, ingat. Bersin, asyum, melekat ke baju kawan. Macam mana nak buat? Hijau pula tu. Allah kata. Ini berlaku budak-budak. Saya pengalaman satu An-Nawawi 2000 berapa saya pun tak ingat. Dia muntah sebelah. Beg kawan terbuka kat sebelah. Kawan yang ambil buku. Bila masa? Aduh, tak tahu ingat 2017, 2016 macam tu. Budak-budak kan. Dia boleh cantik je parking kat beg kawan ni. Jadi asalnya macam itulah. Kahak, air liur, hingus tak najis. Ke bawah najis. Maknanya yang keluar daripada perut. Air liur basi. Budak kan. Kalau dia, bangun. Najis tak? Sebab kita biasa disebutkan sebagai najis kan? Sebab air liur basi tu najis. Kenapa nama dia basi? Sebab dia basi kan? Sebenarnya air liur basi tu kalau kata najis betul juga. Kalau tak kata najis pun betul. Air liur tu kalau dia keluar daripada mulut, dia tak najis. Tapi kalau air liur keluar daripada perut, dia najis. Macam mana nak tahu? Bangun je tengok. Putih ke kuning? Oh putih, tak najis. Itu air liur yang biasa. Kan? Jadi kalau kuning dah berubah, dia ada keluar daripada perut. Macam tadilah asalnya anda faham, ke atas bukan ke bawah najis. Itu mudah faham macam tu je lah analogi dia. Darah yang mengalir. Ini ringkas-ringkas jalan yang sentuh Nanti kalau ada boleh tanya je. Darah yang mengalir. Contohnya sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, imam baca lambat sangat, sambil-sambil tunggu main jerawat. Kelepok pecah. Kan imam baca tarawih lama. Jerawat batu pula. Kalau bisul? Kan? Jadi darah yang mengalir. Kalau dengan perbuatan sendiri batal. Tapi kalau tengah sembahyang, meletus. Bukan dengan perbuatan sendiri tidak membatalkan solat. Dia najis. Dia najis. Tapi tidak membatalkan solat termasuk dalam al-ma'fu anha. An-najasatu al-ma'fu anha. Najis yang dimaafkan dari sudut syarak. Banyak lagi kalau ada masuk soalan je lah. Bol insan wa ghaitihi. Kencing manusia dengan tinja. Tinja ni apa? Berak lah. Berak kan? Taik tu. Kullu juz'in. Ana tak nampak sangat. Ana kecil kan sebab poin Ana je yang besar, yang poin besar ni. Kullu juz'in infisala minal hayawan hal hayatihi. Fa innahu najisun. Iaitu benda yang tercabut, tertanggal daripada badan haiwan yang hidup adalah najis kecuali binatang yang halal dimakan. Bagi buluh dia sahaja. Kalau telinga kambing tercabut, gigi kambing tercabut, lepas tu buat mata cincin. Biasa gajah lah. Kan? Buat keychain, tanduk apa-apa, masa tertanggal, masa hidup, itu najis. Kita pun, Ana tak bawa kunci. Kita Allah Akbar. Keychain kita ni, keychain daripada benda haiwan yang tertanggal daripada badan dia. Najis lah. Macam mana nak tanggung solat kita? Biasa yang berlaku dengan kita apa? Bulu kucing. Kan? Kucing tu kan? Masa kita solat, masa tu dia datang. Jadi bulu kucing ni menjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, ada hadis Nabi SAW berkata, innahu laisat binajasin. Kucing itu bukan najis. Innahu minat tawafin alaikum aw tawafat. Dia ni kucing yang selalu berkeliaran di antara kita. Jadi dekat mazhab Syafi'i, kalau dia melekat sedikit, tidak membatalkan solat. Jadi afdalnya sebelum solat tu cek lah kalau ada kibas macam tu je. Tapi kalau jumlahnya banyak, tak sah solat. Sebab dia adalah ghairu ma'kul, binatang yang
tidak halal dimakan. Kalau kambing, kita ni pelihara lembu kambing. Pegang, cium tangan bawa kambing. Contoh, melekatlah bulu-bulu rambut kambing apa semua dekat baju, dimaafkan sebab binatang yang halal dimakan. Kalau tertanggal bulu dia, dimaafkan. Tapi kalau gigi dia tercabut letak dalam poket, tak sah solat. Dia bulu je. Tapi kalau binatang tu dah disembelih, raya korban, kita ambil lah gigi dia buat kitchen. Kita rindu kambing ni, kita dah jaga daripada kecil sampai besar, namanya bedah. Jadi kenangan kita dengan bedah tu je lah. Letak jadi kitchen. Selepas dia disembelih, suci. Jadi kalau mati sebelum dia tercabut sebelum dia hidup lah. Hala hayatihya, dalam keadaan dia hidup. Labanul hayawan ghairu ma'kul laham. Susu binatang yang tak dimakan. Berkaitan dengan susu formula tadi, ana bawakan nas daripada kitab. Kalau kita belajar dari sudut menulis tu, setiap perkataan yang dikatakan mesti ada rujukan. Kalau tak ada, tak boleh. Memang kena campak je. Kalau menulis dari sudut untuk kita punya disertasi dan sebagainya lah. Jadi al-muradu bit-ta'am ma 'adal laban alladhi yartadi'uhu wat-tamru alladhi yuhannaku. Maknanya makanan yang dimaksudkan, sebab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, bila Nabi solat tu, ada seorang sahabat wanita tu, sahabiah tu, dia bagi kepada Nabi anak dia. Jadi dia pegang Nabi tu, pak, budak tu kencing atas Nabi. Dia kencing. Bila dia kencing, Nabi minta air, Nabi renjis je. Kan, la yakulut ta'am illa laban. Laban dengan halib pun berbeza tak saya? Laban susu, halib pun susu. Cuma laban dengan halib dia berbeza dari sudut laban susu original. Halib susu tepung. Kan, syai bi halib, teh dengan susu. Dekat Mesir dia tak guna susu manis. Dia guna susu tepung. Kan? Jadi ada beza. Itu bahasa Arab. Diterjemahkan susu juga. Kan? Jadi tu kaya dengan bahasa Arab ni kan. Jadi Nabi renjiskan. Dia minum susu ibu je. Jadi bila susu formula ni, ringkasnya anak nak ringkaskan sahaja, yang tak makan selain benda lain, minum susu formula termasuk menjadi khilaf di kalangan para fuqaha dalam kitab. Kalau kita tengok fiqhul mazhab, fiqh alal mazhab al-arba'ah. Kan? Kitab 4 mazhab yang dikarang oleh Al-Jaziri, dia kata satu pandangan mengatakan tidak najis. Tetapi majoriti para ulama mengatakan itu adalah najis. Jadi kita nak ambil najis atau tidak, dalam bab solat ambil langkah ihtiyat. Ihtiyat maknanya langkah berhati-hati. Dalam bab ibadat, kalau kita tengok dari sudut fatwa ni, kebanyakan bila refer bab ibadat, langkah ihtiyat dengan syadduz zara'i sangat diperhatikan. Berhati-hati. Jadi kita ambil ta'am, susu, formula termasuk dalam najis yang mutawassitah. Bukan najis mukhaffafah. Ana cerita sebab Ana pun ada anak kecil-kecil lagi dulu. Allah Akbar, menangis. Kita pun dukung. Allah Akbar. Dalam pampers kencing. Sah tak solat? Ustaz, dia yang kencing, bukan anak yang kencing. Dia yang berak, bukan anak yang berak. Menanggung najis. Jadi batal lah solat. Tak sah lah solat. Tu nampak tu. Taharatu al-bunni minan najasah, siap minan najasah, makan dengan najasah. Kalau budak tu datang, abi peluk. Batal tak solat kita? Tak batal lagi. Sebab apa tak batal? Sebab tak menanggung lagi. Sama dengan kucing tadi. Kucing sending kat kita. Kita pun, kucing ni pun. Dah tahiyat akhir, pop dia naik atas kita. Kelepop dia naik. Dia naik gini-gini, dia bontot dia kat baju. Dia berak tak basuh. Bila Assalamualaikum, Assalamualaikum, kuning. Tak salah solat Okey. Kalau ada soalan terus boleh tanya dalam tu lah. Ana laju je debat ni Jadi formula apa semua tu tadi dah terang. Masuk waktu. Ilmu yakin ni al-ijtihad wa taqlid. Ilmu yakin tentang ijtihad. Mana dah masuk waktu. Kalau tak masuk waktu, tetap juga kena ulang solat Satu suku masuk solat zuhur. Satu ingat dah masuk. Kita mau solat. Tiba-tiba baru azan. Kena ulang tak? Ulang. Kena ulang.
Kita pun tak tahu. Dah masuk belum Masuk belum Masuk kot. Solat je. Allahu Akbar. Sampai ke sudah. Tak tahu masuk ke tak. Sah tak solat? Tak sah. Solat tak sah. Jadi kena yakin betul-betul masuk waktu, bukan agak-agak. Kalau agak-agak kita rasa masuk dah ni kot. Kita pun solat. Sampai ke sudah tak tahu masuk atau tak. Solat tak sah. Jadi kena ada. Dah ringkas Sitrul aurah, menutup aurat. Keluar dari haiwan tawabah. Kalau kita ambil dari segi dagingnya ghairul ma'kul, tidak dimakan. Tapi sebagian mazhab yang mengatakan tidak dimakan, mazhab lain tak makan macam sebagian di Mesir itu kan banyak di kucing esok sudah tak ada ternyata dia makan. Itu sudah disembelih habis. Kalau kita ambil hukum itu sebagian memakan, tidak memakan, macam mana? Dia macam itulah. Ghairul ma'kul ni banyak lah. Kalau dari sudut pemakanan, halal haram pemakanan ni kan. Ana suka dalam bab halal haram makanan ni. Kalau anak kuliah, benda tu yang favorite. Sebab binatang ni dia berbeza-beza dari sudut perbezaan pandangan ulama' dalam bab binatang yang halal dimakan dengan tak. Kan? Contoh bab kucing sama juga. Kan? Binatang yang haram dimakan yang bertaring dengan kukunya. Kuku ni biasa burung. Kalau taring, darat. Kan? Kucing dalam mazhab Syafi'i haram sebab dia bertaring. Kan? Dalam mazhab lain ada yang membenarkan sebab taringnya tu bukan ditangkap untuk pemangsa dan sebagainya. Itu banyaklah definisi dia. Cuma nak kata kita nak selamat ni ambillah pandangan yang menganggap kucing itu sebagai yang haram dimakan. Praktikal kita pun kita tak makan kan? Anda makan kucing ke? Contoh, dalam bab makan. Para sahabat pergi... dah habis masa lah Zahir. Oh habis kan Kat mana tadi Biasalah, tak cukup tidur lagi ni. Makan dog. Kucing, laut. Kan? Halal haram makanan ni, dia akan refer kepada adat. Kalau dalam kitab sebut, dalam Quran, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Dia halalkan ke atas kamu binatang yang baik dan diharamkan atas binatang yang khaba'ith. Khaba'ith ni menjijikkan. Dalam hadis Nabi SAW, dalam mazhab Syafi'i, semua binatang akuatik halal dimakan. Dalam hadis Nabi SAW, al-hillu maitatuhu ma'uhu at-tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu, hadis Nabi. Sahabat berlayar tak ada air. Jadi tanya, boleh berwuduk apa tawadna bima'il bahar, boleh kami berwuduk dengan air laut? Nabi kata at-tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut tu suci dan bangkai dalam air laut tu halal, boleh makan. Jadi binatang akuatik semua boleh makan. Namanya gajah ke tak gajah ke, singa laut, anjing laut, babi laut. Babi laut ada ke? Ada. Ana baca kitab ni, Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i, ana kagum betul dengan ulama terdahulu. Dia kata al-khinzirul ma'. Ana kata khinzirul ma', babi air. Ish, ada. Ana search kat Google, comel. Babi air. Kedalaman dia cecah 1,500 meter ke dalam dasar laut. Buku ni dah ditulis beratus tahun yang dulu. Tak ada pun kapal-kapal. Ada jumpa? Bukan. Bukan. Cerita babi babi laju semua Babi laut. Ni. 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 Tapi cuba terbayangkan, muka dia macam apa? Siput babi kan? Ustaz Saleh punya favourite, siput babi. Asyik gambar siput babi je kan? Tengok muka dia. Kan? Jadi nak katanya, boleh kaji. Anda tengok aqua.com, ini kedalaman dia terlalu dalam. Panjang dia boleh cecah 20 cm je. Kecil je. Tapi macam mana ulama terdahulu boleh tahu benda tu? Hebat kan? Itu yang nak rasa kagumnya. Jadi sampai sini je lah, kita rehat dulu. Nak cerita pasal ni kan. Nanti kita sambung insya-Allah.
Okey, baik. Ustaz dan Ustazah, kita akan berehat sampai 10.20. Kita akan